Sekarang ni Anwar dah tersepit. Telurnya dah kena pegang. Saya buka sikit je tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak ketua cabang dapat duit tunai tau. Tak masuk akaun bank tau. Oh my god. Ketua cabang PKR dapat duit tunai tau. Dia tak masuk dalam akaun bank. Itulah. Lain kali jangan jangan colok sarang tebuan. Tuan-tuan, duit tunai tu datang daripada siapa? You don't think they are under the... Korang tak rasa yang Azam Baki tu ada file dengan terhadap Anwar Ibrahim dan kroni-kroni dia ke? Tunai Casey dapat? Ya. Dan saya tak nak sebut lah berapa kan. Tak percaya korang tanya ketua cabang PKR. Dapat tunai tuan-tuan. Jeng 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 jeng. Alah macam lah kau. Aku bekas ketua cabang PKR. Aku tahulah. Dan dia tak masuk dalam akaun. Dia mau pergi tunai cash di tangan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya Daniel Jani. Betul tak betul? Tapi kau dapat juga Ais. Yalah memang aku dapat. Duit apa yang aku dapat, aku tak kisah daripada mana aku dapat. Yang buat kerja itu bukan aku. Sebab itulah kenapa pendanaan politik ni lambat sangat tuan-tuan. Sebab itu saya rasa sekarang ni Anwar dah tersepit. Telurnya dah kena pegang. Kan? Oleh beberapa individu. Sebab itu saya macam pelik. Kenapa? Saya duk fikir. Kenapalah Anwar ni macam ni. Lain betul nada dia tuan. Lain betul nada dia. Dia tak macam dulu tau. Macam tahun sebelum ialah kita 2022 tahu lu. Kita menentang korupsi, zakap tata kelola. Lepas itu bila saya dapat cash saya pertama tu, saya macam saya letak tangan kat dahi kejap. Biar betik. Ada bukti ke Is atau komen bedal je? Aku ketua cabang bang. Kau nak bukti? Boleh? Aku minta PKR saman aku. Berani? Dakwaan aku tu aku minta PKR saman aku. Berani tak? Ini saya buat pendedahan eksklusif tuan-tuan. Rafizi pun tak berani dedah. Sebab dia ketua cabang. Saya berani dedah sebab saya bukan orang PKR dah. Tak saya tanya dengan Daniel Jani lah. Dia pun ketua cabang juga. Tak, bagi duit pada ketua cabang tu biasa. Itu tak ada masalah. Tapi bagi duit tunai tuan-tuan. Cash, tak melalui bank account. Kan? Kau nak sangat aku cerita kan? Aku cerita malam ni.